Pelakon dan usahawan Mawar Rashid mengakui dia kini berada dalam fasa kehidupan yang lebih tenang dan matang selepas melalui episod perpisahan dalam rumah tangga. Meskipun sering menjadi perhatian ramai termasuk dikaitkan dengan gosip cinta baharu, Mawar menegaskan bahawa fokus utamanya ketika ini bukanlah mencari pasangan hidup. Sebaliknya memberikan sepenuh perhatian kepada anak-anak serta membina kehidupan yang lebih stabil. Menurut Mawar atau nama sebenarnya Wan Mawar Syahputri Wan Abdul Rashid, 31, kehidupannya kini banyak berkisar tentang keluarga, kerja dan perniagaan yang sedang diusahakan. Katanya, dia tidak mahu terlalu memikirkan soal jodoh kerana percaya setiap perkara sudah ditentukan oleh Allah pada waktu yang tepat. Semua itu saya serahkan kepada Allah. Itu sahaja. Sudah hampir 3 tahun saya sendiri. Buat masa ini memang tiada masalah, cuma tiada masa untuk berjumpa sesiapa kerana anak-anak masih kecil, katanya kepada M-Star. Kenyataan tersebut nyata menggambarkan Mawar kini lebih selesa menikmati kehidupan sebagai ibu tunggal tanpa tekanan untuk kembali mendirikan rumah tangga dalam masa terdekat. Bagi Mawar, anak-anak adalah kekuatan utama dalam hidupnya ketika ini. Sebagai seorang ibu kepada 3 cahaya mata yang masih kecil, dia mahu memastikan mereka mendapat kasih sayang dan perhatian secukupnya. Ramai peminat turut memuji cara Mawar mengurus kehidupannya selepas perceraian. Walaupun sibuk dengan kerjaya seni dan dunia perniagaan, dia tetap berusaha meluangkan masa bersama anak-anak. Di media sosial, Mawar juga sering berkongsi momen bersama keluarga termasuk aktiviti harian bersama anak-anak yang dilihat sangat rapat dengannya. Pengikutnya menyifatkan Mawar sebagai seorang ibu yang kuat dan tabah dalam membesarkan anak-anak walaupun terpaksa melalui fasa kehidupan yang mencabar. Malah ada yang kagum melihat bagaimana pelakon itu berjaya bangkit perlahan-lahan selepas melalui episod perpisahan yang pernah menjadi perhatian ramai sebelum ini. Sebelum ini, nama Mawar kembali menjadi bualan netizen selepas dia memuat naik beberapa foto bersama seorang lelaki di media sosial. Perkongsian tersebut menimbulkan pelbagai spekulasi termasuk dakwaan kononnya Mawar sudah menemui pengganti dan sedang menjalinkan hubungan cinta baharu. Bagaimanapun, pelakon itu tampil menjelaskan bahawa perkara tersebut hanyalah sebahagian daripada strategi pemasaran bagi mempromosikan lagu dan video muzik raya terbarunya. Itu sekadar marketing sahaja untuk lagu baharu dan video muzik lagu raya. Itu sahaja, tidak lebih daripada itu, jelasnya. Penjelasan itu sekaligus menamatkan teka-teki dalam kalangan peminat yang sebelum ini tertanya-tanya mengenai status hubungan Mawar. Ramai netizen turut mengakui mereka tertipu dengan strategi pemasaran tersebut kerana gambar yang dikongsikan dilihat begitu meyakinkan. Namun dalam masa sama, ramai juga yang memahami situasi Mawar dan menghormati pendiriannya untuk tidak terlalu terbuka mengenai kehidupan peribadi. Fokus kerjaya dan perniagaan. Selain bergiat aktif dalam dunia lakonan, Mawar kini semakin serius mengembangkan perniagaan miliknya. Dia dilihat aktif mempromosikan produk serta terlibat dalam pelbagai aktiviti perniagaan di media sosial. Menurut peminat, Mawar kini kelihatan lebih matang dalam menyusun kehidupannya termasuk bijak mengimbangi tanggungjawab sebagai ibu dan wanita berkejaya. Walaupun tidak lagi terlalu aktif dalam dunia hiburan seperti dahulu, namanya masih mendapat perhatian ramai khususnya di platform media sosial. Setiap perkongsian yang dibuat pasti mengundang pelbagai reaksi netizen termasuk pujian terhadap perubahan positif yang ditunjukkan pelakon tersebut. Ada juga yang menyifatkan Mawar kini kelihatan lebih tenang dan bahagia dengan kehidupan yang dijalani. Serah soal jodoh kepada takdir. Bercakap mengenai soal cinta dan perkahwinan, Mawar memilih untuk tidak terlalu memikirkan perkara itu buat masa sekarang. Baginya, segala yang berlaku dalam hidup mempunyai hikmah tersendiri dan dia percaya Allah akan menentukan yang terbaik pada masa sesuai. Pendiriannya itu turut mendapat sokongan peminat yang berharap Mawar terus kuat menjalani kehidupan bersama anak-anak. Ramai juga mendoakan agar pelakon itu dipertemukan dengan insan yang benar-benar ikhlas sekiranya tiba masanya nanti. Namun buat masa ini,
Mawar jelas lebih bahagia memberi tumpuan kepada keluarga dan membina masa depan yang lebih baik buat dirinya serta anak-anak. Untuk rekod, Mawar Rashid pernah berkahwin dengan Radin Muhammad Rafael pada November 2017. Pasangan tersebut bagaimanapun sah bercerai pada November 2023 selepas beberapa tahun mendirikan rumah tangga. Hasil perkahwinan itu, mereka dikurniakan 3 orang cahaya mata iaitu Radin Muhammad Rafael, 6, Radin Seri Rosabella Cinta, 5, dan Radin Seri Riana Sayang, 3. Walaupun sudah membawa haluan masing-masing, Mawar dilihat tetap memberi keutamaan kepada kebahagiaan anak-anak dan berusaha menjadi ibu terbaik buat mereka.